kalau balik siapa ingat lagi ni. Masih terus. Dengan demikian saya beri seluruh komitmen kerajaan negeri untuk menyokong menyediakan infrastruktur dan prasarana pada para ulama, para umara, para mufti untuk menjalankan kerja-kerja yang terbeban di kaum mereka. Dengan demikian saya harap mawaddah para ulama dan umara ini akan menghasilkan faedah yang besar untuk kehidupan umat Islam seluruh. Akhir kata saya harapkan majlis ini menjadi simbol cinta pada perpaduan dan kesatuan antara ulama dan umara demi memartabatkan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. يا سيدي